Okey, jom kita sentuh satu isu yang saya yakin semua orang pernah lalui kat tempat kerja. Kita dah cakap A, tapi orang lain faham B. Kan? Kenapa arahan yang kita rasa dah cukup jelas pun orang lain masih boleh salah faham? Jom kita rungkai masalah ni sama-sama. Kita mulakan dengan soalan paling asas sekali. Kenapa kita susah sangat nak tangkap arahan? Benda ni bukan baru. Tapi perasaan geram tu, yang tu memang sentiasa rasa macam baru setiap kali kena. Cuba anda ingat balik. Bos panggil, bagi arahan, kita pun angguk-angguk dengan penuh keyakinan. Siap cakap, faham bos. Tapi bila dah balik ke meja, tiba-tiba otak jadi kosong. Macam, alamak, tadi disuruh buat apa sebenarnya Pernah rasa kan? Mesti pernah. Dan benda ni bukan sehala tau. Kadang-kadang giliran kita pula yang bagi arahan. Kita dah terangkan panjang lebar, siap lukis dekat papan putih lagi. Tapi hasil yang kita dapat, aduhai, jauh sangat bezanya. Kenapa mesej kita tu macam tak sampai-sampai? Dekat sinilah kuncinya. Jawapan kepada semua kekecewaan kita tu sebenarnya terletak pada 3 deria utama kita. Jom kita kenali satu prinsip yang sangat berkesan untuk komunikasi yang betul-betul menjadi. Prinsip nampak, dengar dan juga rasa. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, ada satu perkara penting kita kena faham betul-betul. Ini bukan soal siapa pandai atau siapa yang sengaja buat-buat tak faham. Isu ni langsung tak ada kena-mengena dengan tahap kepintaran seseorang. Puncanya ada di sini. Menurut idea daripada buku NLP at Work, komunikasi yang betul-betul sampai ialah bila orang yang menerima mesej tu boleh nampak gambaran hasilnya dalam kepala dia, dia boleh dengar arahan tu macam satu senarai yang jelas dan paling penting, dia boleh rasa kenapa tugasan tu penting. Kalau salah satu daripada 3 ni terlepas pandang, mesej kita tu mungkin akan hilang di tengah jalan. Okey, teori memang sedap didengar kan? Tapi, macam mana nak amalkan dalam situasi sebenar? Sebenarnya mudah je. Ada 3 langkah praktikal yang kita boleh terus guna lepas ni. Inilah rangka kerjanya. Pertama, bantu orang untuk nampak dengan jelas. Kedua, bantu mereka dengar dengan jelas. Dan ketiga, yang kita selalu terlepas pandang, bantu mereka rasa kenapa ia penting. Jom kita tengok satu persatu, okey? Langkah pertama, bagi nampak jelas. Jangan cuma cakap, saya nak laporan ni nampak kemas. Kemas tu kan subjektif, betul tak? Sebaliknya, tunjuk contoh laporan yang lepas dan cakap, saya nak format dia sebiji macam ni. Terus orang boleh nampak dalam kepala dia apa yang kita nak. Kita bagi mereka satu gambaran yang jelas. Langkah kedua, bagi dengar jelas. Otak kita ni kan, dia suka sangat benda yang tersusun. Daripada cakap, tolong siapkan pembentangan tu, cuba pecahkan kepada langkah-langkah. Pertama, kumpul semua data jualan untuk suku tahun ni. Lepas tu, buat 3 slide utama. Akhir sekali hantar pada saya untuk semakkan sebelum pukul 5. Arahan yang step by step macam ni jauh lebih mudah untuk orang hadam dan ikuti. Dan yang terakhir, tapi yang ini selalunya paling berkesan sekali, bagi rasa penting. Ini semua tentang kenapa. Kenapa kena buat kerja ni? Beritahu mereka impak tugasan tu. Contohnya, tolong siapkan laporan ni sebelum pukul 3 sebab CEO perlukan data ni untuk bentangkan pada lembaga pengarah. Kalau lulus, kita boleh dapat bajet untuk tim kita tahun depan. Bila mereka faham impaknya, motivasi tu terus datang kan? Jadi, apa agaknya akan jadi bila kita mula amalkan ketiga-tiga langkah ni dalam komunikasi kita setiap hari? Percayalah, kesannya tu jauh lebih besar daripada yang kita sangka. Ingat semula poin utama kita tadi, orang sekeliling kita bukannya tak nak faham. Mereka cuma perlukan kita untuk sampaikan mesej dengan cara yang kena, dengan cara otak mereka memproses maklumat. Ini bukan sekadar tentang komunikasi, tapi ini tentang empati. Dan inilah hasilnya. Bila cara kita berkomunikasi jadi lebih jelas, lebih mesra otak, kerja pun jadi lebih lancar. Kuranglah kesilapan, kuranglah drama kenapa buat lain. Dan semua orang boleh fokus buat kerja dengan lebih tenang. Kan best macam tu, semua orang menang. Jadi, untuk penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda renungkan. Selepas semua penjelasan ni, faham ke faham? Fikir-fikirkanlah. Mungkin dengan hanya ubah sikit cara kita bercakap, kita boleh ubah banyak benda di tempat kerja kita